Okay, so macam mana? Lepas cabut gigi? Cabut gigi, tanpa gigi? Tanpa gigi. Okey, tak rasa apa-apa. Tak rasa nangis. apa. So hari ni Kamila buat apa tanpa gigi Tak gigi? Kenapa ke tanpa gigi? Sebab gigi lubang ada 2. Sini dah tampal. Sini pun dah tampal. Tadi baru tampal. Sebab tu cakap kena kurangkan makan gula, kena gosok gigi kan. So nasihat dia adalah kena Gosok gigi hari-hari. Lepas tu kena kurangkan makan gula kan. Tak gigi rosak habis. So jom, jadi kita pergi makan nak. Kita pergi makan let's go. Boleh ke makan kat So ni klinik tempat Kamila tampal gigi. Klinik Nursalam. Nursalam. Okey, doktor buat ni. Okey, Tak sakit kan? apa-apa. Lepas tu doktor cakap tak buat apa-apa. Tak ada sakit-sakit. Betul? Tapi betul tak sakit. Tapi Kamila tak nangis pun. Ya. Kan? Tak nangis. Okay. Mama nak makan bakar-bakar Kakak Mama. tadi tidur. Mama nak makan bakar-bakar Mama. Bakar-bakar Okay, kita pergi makan bakar-bakar. Kakak tidur. Kakak tidur tadi? Tertidur? Sebab tak sakit sangat? Tak. Oh, hebatlah. Okey. So kita pergi makan dulu Ya. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat warung Sentosa. Dah buka ke? Boleh masuk Okay. So kat depan gerai ni dia ada macam goreng-goreng. Situ ada bakar-bakar. Warung Sentosa guys. So ni kedai dia guys. Lawa kedai dia. Dia ada lawa agak. Comel kedai ni. Cantik. Jom duduk. Sini boleh? Sini. Duduk sini. Sana boleh. Sini. Duduk sini. Okey, so kita dah sampai dekat kedai makan. Kita nak makan apa? Nak makan apa? Tak nak makan. Kenalah makan sikit. Doktor cakap kena makan kan. Kalau tak makan, Ada nasi apa je? ada macam-macam nasi. Tengok nasi apa ada. Ada macam-macam kat sini. Oh, ada habanero lah. Macam sedap je habanero curly chicken. Macam baik. Kakak nak fry? Okey, terima kasih bang. Tengok apa ada. Kira nak fries lah. Abang ada nasi goreng lah. Nasi goreng macam baik. Nasi goreng sedap. Nasi putih, nasi set belado. Goreng tak ada pedas. Noodle, nasi goreng. Fry apa? Tak payah pedas Okey. Ni fry. Abang order tak pedas. Yang mana nak yang fries? Okey. Kita order fries. Kita order makanan. Fries kakak dah sampai. Makan fries je Kamila. Ya. Betul tak? Fries ni kan, tak makan nasi. Tak makan fries. Tadi dah tanpa gigi okey tak? Tanpa gigi tadi? Okey, lega sikit tanpa gigi. So nak tunggu makanan abah pula. Lagi nanti makanan sampai, tunggu nasi goreng sampai pula nanti. So kita makan fries dulu. Fries sampai. Mama nasi putih mah. Apa? Nasi putih saja. Okey, so nasi goreng Cina sudah sampai. So mama ada nasi goreng Cina. Wah. So ni nasi goreng Cina sudah sampai. Nasi goreng Cina daging, guys. Kasih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma atana fi rabbana wa la barakatillah. Amin. Ingat gang, kena baca doa dulu sebelum makan Macam ada masin sikit. Tapi sedap. Nasi goreng dia sedap tapi macam ada masin sikit. Banyak. Besar gila portion dia. Makan sikit nasi. Bismillah. Panas sikit je. Panas sama. Masin sikit. Ada daging dengan telur. Jadi korang yang mana tak makan pedas, korang boleh cuba nasi goreng Cina. Yang abang ambil ni ada daging. Okey. Kamila macam biasa lah. Dia makan dia punya fries. Tak habis dengan fries dia. Makan fries je kerja dia. Okey. So mama punya sotong goreng tepung sudah sampai. Jom kita rasakan. Kita kena cicah dengan dia punya sos. Sos sikit.
Biasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tepung dia okey, sedap. Tepung dia not bad. Dia rasa sotong dia pula. Lembut tak sotong dia? Emilia. Rasa sotong dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. So memang recommended. Boleh cuba dia punya sotong celup tepung dengan nasi goreng Cina daging. Sedap. Dua-dua sedap guys. Dua sedap. Cuma yang fries ni standard lah. Rasa fries biasa je. Okay, Mia suka makan fries. Okay, Mia. Enjoy makan. Dah lah. Okay, dah settle makan Camilia. Ya. Walaupun tak makan apa-apa, dah settle makan. Kenyang. So kita boleh balik. Solat asar pula tak solat asar lagi. Atas tu apa? So kita dah settle makan dekat kedai makan. Apa nama kedai makan tadi? Warung Sentosa. Apa atas tu Yang apa? penting jangan lupa follow, subscribe Atas cakap. tu apa? Cakap dulu, jangan lupa follow, subscribe. Atas tu kemudian. Jangan lupa follow, subscribe. Yes. Atas tu apa abang tak tahu. Okay? Okay gang, check it out. Bye bye.